سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير أما بعد. Minta maaf sebab datang lewat sikit. Kita sampai ayat berapa? Satu lima satu. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama sebagaimana arsalna fikum kami telah mengutuskan fikum di kalangan kamu rasulan seorang rasul. Di ayat ni bermula dengan kama kan. Kama tu bila sebut kama menunjukkan ada sesuatu yang disebut sebelum itu. Maknanya saya buat macam ni sebagaimana saya buat macam tu. Itu kalau bahasa Melayu kan. Ayat sebelum ni Allah menceritakan tentang apa? Ingat tak? Tentang apa? Ini macam cuti lama je. Pasal pertukaran kiblat. Jadi pertukaran kiblat kemudian Allah sebut dalam ayat sebelum ayat 151 wali utimma ni'mati alaikum. Salah satu hikmah Allah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah ialah untuk Allah sempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad dan kepada umat manusia. Jadi pertukaran kiblat tu adalah satu nikmat. Maka begitu juga nikmat yang lain juga ialah ayat 151. Nikmat yang lain juga ialah apa dia? Kami utuskan di kalangan kamu rasulan, seorang rasul. Adanya rasul nikmat tak kepada kita? Soalan. Adanya rasul, Allah utuskan rasul, adakah itu sebagai nikmat kepada kita? Ya. Apa nikmatnya? Apa kebaikannya dengan ada rasul? Apa kebaikannya? Kebaikan Rasul ialah dia mengajar agama kepada kita. Kalau tak ada Rasul, kita tak akan kenal Allah. Kita tak akan kenal cara nak menyembah Allah. Cara nak solat, cara nak berwuduk, cara nak puasa, cara nak haji, cara nak berzakat kan. Kita tak akan tahu. Dan bila Allah perintah tapi caranya Allah tak bagi tahu, susah tak kita? Ya, yang Allah bagi tahu pun dah bergaduh. Kan? Dah bergaduh, dah tuduh menuduh. Itu ada rasul. Kalau tak ada rasul, lagilah susah kita. Jadi nikmat sangat besar dengan Allah mengutuskan rasul. Satu lagi nikmat ada rasul apa dah? Boleh sambut maulidur rasul. Nikmat ke? Itu bukan nikmat. Nikmatnya ialah bila kita ikut sunnah Rasul. Sebab syarat nak masuk syurga ialah bukan sambut tapi ikut. Fattabi'u ni. Okey. Allah sebut dalam surah, saya dah sebut ke sebelum ni, surah Ali Imran.
164 lah. Pernah sebut tak? Surah Ali Imran 164. Kan? Saya pernah sebut ke? Ha? Tak ada? Jumpa muka surat 71, surah Ali Imran ayat 164, muka surat 71. Laqad manna. Jumpa tak? Jumpa? Jumpa makcik? Jumpa? Ha? Oh, tak cari. Kenapa tak cari dah jumpa? Oh, malas. Sempoh je makcik berterus terang. Okey. Jumpa? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya manna, apa dia manna? Manisan. Ayat ni tak ada kaitan dengan manisan lah. Dia ingat tu je, manisan. Manna dah fi'il madhi, telah menganugerahkan. Allah telah menganugerahkan alal mu'minina, kepada orang-orang beriman. Tengok anugerah. Tengok anugerah Allah yang terbesar pada orang beriman apa dia? Iz ba'asa fihim rasula. Iaitu Allah mengutuskan kepada mereka seorang rasul. Nampak? Jadi mana tu anugerah Allah? Apa dia anugerah yang terbesar? Iaitu mengutuskan seorang rasul. Faham? Sebab itulah yang makanan yang Allah beri kepada Bani Israel dinamakan manna, daripada perkataan yang sama. Apa kaitan manna dalam ayat ini dengan manna makanan yang diberi pada Bani Israel? Kenapa makanan yang diberi pada Bani Israel dia panggil manna? Kenapa? Apa yang istimewanya? Istimewanya ialah dia tak payah bekerja, tak payah buat apa-apa. Keluar rumah, tengok-tengok ada kat depan. Itu dia panggil anugerah. Yang kita keluar pagi balik petang itu kena usaha. Tapi Bani Israel dapat apa dia? Manna. Itu makna anugerah. Boleh? Dua maksud manna. Satu, Allah memberi nikmat. Yang kedua, makanan Bani Israel. Yang ketiga, maksud manna. Cuba buka surah Baqarah. Ayat 264. Jumpa? Ada perkataan manna. Ada. Ini manna wal azza. Yang Bani Israel manna was salwa. Jumpa tak? Muka surah 44 ayat 264 surah Al-Baqarah. Jumpa? Jumpa ke tak? Jumpa? Okey, cuba tengok maksud dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu. Jangan kamu tubtilu batal. Jangan kamu batalkan sedekatikum. Sedekah-sedekah kamu bil manni wal adza. Dengan man dan azza.
Apa pula mana di sini? Ha? Dia ada kaitan, ha? Tak, itu azar. Dia ada asal perkataan mana apa tadi? Anugerah. Jadi bila kita sedekah, Tuhan kata jangan batalkan. Makna benda tu sah tak? Sebelum tu sah. Kita niat sedekah dah betul, dah dapat pahala dah, tapi tiba-tiba terbatal pahala tu. Sebab apa? Sebab mana dan azar. Mana maksud dia apa dah? Mana makna dan anugerah. Bila kita bagi sedekah, lepas satu tempoh kita rasa itu adalah pemberian kita, anugerah kita, batal pahala sedekah. Faham? Kita sedekah dan niat betul, dah ikhlas kerana Allah, dah jadi pahala dah, maka Tuhan bagi amaran, jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mana, iaitu kita rasa sedekah tu kita yang bagi. Kita yang bagi. Tak, Allah yang bagi. Kita hanyalah perantaraan sahaja. Harta Allah, dan kita boleh bagi pun sebab apa? Allah bagi hidayah pada kita sehingga kita boleh bagi. Jadi semuanya daripada Allah. Lepas tu bila Allah suruh kita sedekah, Allah kata apa? Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang kami beri rezeki pada kamu. Kami beri. Jadi mana tu hak Allah. Allah yang anugerah, bukan kita. Jadi bila kita rasa sedekah tu adalah pemberian kita, terbatal pahala sedekah. Faham? Siapa cakap barang kita? Tak, bukan barang kita. Buktinya barang kita, bukan barang kita apa dah? Duit tu kadang-kadang hilang 1,000 kan? Kita boleh dapat balik tak? Kalau Tuhan nak bagi hilang sampai bila-bila dapat balik? Tak. Itu menunjukkan bukan barang kita. Kalau barang kita, kita boleh pastikan dia tak hilang sebab hak kita. Faham? Boleh? Kereta tu hak kita tak? Belum, sebab apa? Nama Maybank. Okey, katalah dah habis bayar. Katalah dah habis bayar. Hak kita ke? Tak. Hari ni kita habis bayar, besok kereta tu terbakar. Hak kita. Kalau hak kita, kita boleh halang. Jangan terbakar sebab ini hak aku. Aku ada kuasa untuk tahan kereta tu daripada dibakar. Sebab hak kita. Tapi tak ada kan? Allah nak bagi kereta terbakar sekelip mata je. Sebab apa? Bukan hak kita, hak Allah. Jadi kita hanyalah perantaraan je. Itu mana-mana. Ramai orang tak sedar. Masa sedekah, dah ikhlas dah cukup syarat dah jadi pahala dah. Tiba-tiba terbatal pahala dengan mana, satu mana. Yang kedua azar. Azar apa dia? Azar ni sakit, iaitu dia mengungkit ataupun dia menyakitkan hati penerima tu. Contoh saya bagi pada Haji Zul, saya sebut depan orang ramai kan, Haji Zul dulu adalah minta sikit pada saya bagilah. Dia ada kat depan tu, depan orang ramai. Dia terasa tak? Itu azab, terbatas semua pahala sedekah saya. Kadang-kadang kita tak sedar kan? Kadang-kadang kita sedekah kat masjid, lepas tu jumpa Pak Imam tu tahu kita bagi kapek tu. Kapek ni saya yang bagi. Itu mana tu? Mana tu? Kalau solat terbatal, boleh betulkan balik yang batal tu. Sedekah balik. Tak ada nak bagi, nasib lah. Sebab itulah ramai orang terlupa. Kadang-kadang dia fokus masa nak beribadat, tapi dia terlupa pahala tu, walaupun dah jadi pahala, boleh terbatal. Dia terlupa tu. Kadang-kadang dia sebut, kadang-kadang dia riak kan, selepas dah jadi pahala tu. Faham? Samalah kadang-kadang bulan Ramadan, dia tulis orang tulis hamba Allah, dia tulis nama dia kan 3 malam turut-turut. Habis. Okey. Boleh?
Jadi dalam Quran ada 3 manna. Satu manna, makna apa? Anugerah. Yang kedua manna, manisan. Yang ketiga manna, perasan dia yang beri. Perasan dia yang bagi. Ustaz, memang saya bagi pun. Saya ambil dalam poket saya. Bukan orang lain. Mana lah tu. Ha? Ha. Ha. Hmm. Hmm. Oh. Dia ialah sekarang, zaman sekarang lagi canggih teknologi, lagi mudah orang nak menipu kan. Jadi kita kena berhati-hatilah. Bukan semua orang meminta kita kena bagi, dan bukan bermakna kita tak bagi kita termasuk orang yang kedekut. Banyak sekarang penipuan. Jadi kalau kita nak check dulu tak salah. Sebab kita bukan tak nak bagi, cuma nak pastikan benda tu betul. Itu tak salah. Lagi pula kita pegang amanah orang. Jangan pantang je orang minta bagikan. Okey. Tapi jangan, tapi katalah kita bersangka baiklah, bagi je lah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Soal dia tipu itu masalah dia. Soal dia tipu itu masalah dia. Okey. Apa dia? Ha? Betul? Lepas tu bagi ke tak? Oh. Bagilah sekadar untuk dia makan. Ha? Tak boleh lah. Kalau berahsia tu mana tak betul lah tu. Tak betul. Menyalahi undang-undang lah tu. Okey, insya-Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dikira niat. Niat kita bukan tak nak bagi, tapi nak pastikan semoga kita tak berdosa. Okey. Kita balik pada surah Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum, sebagaimana nikmat kami beri pada kamu dengan menukarkan kiblat, maka begitu juga nikmat kami kepada kamu ialah arsalna. Kami telah mengutuskan di kalangan kamu rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalangan kamu. Rasul tu dah nikmat. Nikmat yang kedua selepas rasul pada minkum,
Rasul tu daripada kalangan kamu. Jadi kamu, Nabi daripada kalangan kamu pun dah satu nikmat. Kenapa Nabi daripada kamu tu adalah nikmat? Maksud daripada kamu, bangsa kamu, yang membesar depan mata kamu, yang kamu kenal, itu pun nikmat. Kalau Allah utuskan Nabi daripada bangsa lain yang orang musyrikin Mekah tak kenal, susah kesenang mereka nak terima. Susah. Itu jadi satu nikmat apa dia? Allah utuskan Nabi yang memang kamu kenal. Memang kamu percaya pada dia. Memang kamu dan Nabi itu membesar depan mata kamu. Itu satu nikmat. Kalau tak, susah kamu. Kalau aku hantar Nabi daripada Jepun kan, muka sepek kan, mata sepek apa, lagi susah kamu nak cek dari mana, belajar kat mana kan. Oh, susah kamu. Faham? Macam kita lah, ketua orang lantik, ketua kampung kita orang India. Kita mudah terima tak? Tak kan? Kalau Perdana Menteri India? Tak, 22 tahun dah. Kan? Asal daripada India. Okey. Nak cuba? Raja Melaka? Tak, Dr. Mahathir kan asalnya daripada India. 22 tahun tak sedar. Okey. Tak, bukan isu dia insaf ke tak. Saya nak beritahu dia asalnya dari India. Okey. Rasul di kalangan kamu. Kemudian apa tugas Rasul sehingga Rasul itu menjadi satu nikmat yang besar? Apa tugas Rasul? Yatlu alaikum ayatina. Tugas dia ialah membaca ayat-ayat kami. Tengok Tuhan sebut satu, membaca. Yang kedua, ayat-ayat kami. Baca. Bila sebut baca, faham tak? Bahasa Melayu pun, kalau sebut baca, mesti faham. Tak ada orang cikgu suruh pelajar dia baca, tapi tak faham pun tak apa. Mak bapak tak suruh anak baca tanpa faham, tak. Bila sebut baca, mesti faham. Betul? Kita beli buku apa-apa pada anak, kita nak apa? Nak suruh dia baca sahaja, ataupun baca sampai faham. Itu buku yang kita beli, bukan Quran pun. Maka Al-Quran yang Allah turunkan, pastilah Allah nak kita baca sampai faham dan kita amalkan. Kemudian ayatina, ayat-ayat kami. Berapa ayat? Berapa ayat? Nabi baca berapa ayat kepada para sahabat? Berapa? Berapa ayat semua? 6? 6326. 6236. 6236 ayat. Nabi baca semua tak pada para sahabat? Dan Nabi ajar semua tak maksud ayat tu 6236? Ajarlah. Ayat ni menunjukkan Nabi baca semua 6236 ayat dan Nabi mengajar semua. Okey, itu tugas Rasul. Jadi ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalau pewaris, kerja dia mesti sama dengan Nabi. Apa dia? Kalau mengajar, kena baca semua ayat Quran. Jangan cakap pendapat dia, pendapat ulama tu, pendapat mazhab ni, pendapat guru tu, tiap ayat Quran tak baca. Tak. Itu bukan pewaris Nabi. Pewaris Nabi mesti buat sama dengan Nabi. Apa dia? Baca semua ayat Al-Quran dan huraikan. Okey? Dan wa yuzakkikum. Dan dia juga yuzakki apa dah? Daripada membersihkan, daripada zakat. Zakat daripada perkataan yuzakki ataupun yuzakki daripada perkataan zakat. Makna dia bersih. Kalau zakat bersihkan apa? Kenapa nak bersihkan harta? Tak, harta yang kita bagi halal ke haram? Kalau dah halal, kenapa nak bersih? Kok-kok. Mana boleh? Kok-kok tak boleh. Dia Allah hanya terima benda yang halal. Kalau kok-kok dah waswas tu, tak boleh. Kena pasti yang bersih saja. Hak orang lain.
Itu bukan bersih dia panggil. Itu bagi hak orang. Apa kaitan dengan bersih? Ha? Zakat ialah nak bersihkan hati manusia yang kedekut. Betul tak? Walaupun 2.5, tapi kalau 1 juta jadi berapa? Ha? 250,000. Bunyi kan besar tu, walaupun 2.5. Yelah. Itu perasaan apa? Cinta ke harta, kedekut, sayang kan. Rasa itu hak dia, Allah nak bersihkan. Bagi. Boleh, itu makna zakat. Jadi di sini Allah kata apa? Wa yuzakkikum. Dan dia membersihkan kamu. Membersihkan apa ni? Ha? Hati-hati manusia. Dengan apa? Dengan apa? Al-Quran lah. Dan cara nak bersihkan hati manusia, nak bersihkan akhlak manusia ialah wa yu'allimukumul kitab, iaitu dia mengajar kamu Al-Quran. Dia mengajar apa? Kitab tu apa dia? Quran ke kitab Jawi ke kitab kuning? Ha? Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau kamu mengaku pewaris para Nabi, kamu mengaku kamu cintakan Nabi, buat macam Nabi buatlah. Apa dia? Baca Quran, mengajar Al-Quran. Jangan buka kitab kuning mengajar apa yang Tok Guru kamu cakap. Yang Nabi ajar, yang Quran cakap, kamu tak sampaikan. Itu bukan pewaris Nabi. Itu pewaris Tok Guru kamu. Faham? Okey, sekarang 3 benda Tuhan bagi tahu tugas Rasul. 3 perkara. Pertama apa dia? Baca. Yang kedua? Ha? Yang tengah tu? Tazkiyah. Kalau pertama tu dalam bahasa Arab dia panggil tilawah. Yang kedua dia panggil tazkiyah, membersih, mensucikan. Yang ketiga dia panggil ta'lim. Ta'lim. Ta'lim mana? Mengajar. Okey, kalau ikut tertib, yang mana yang pertama antara 3 ni? Tilawah. Yang kedua? Ha? Ta'lim ke tazkiyah dulu? Ha? Apa dia? Tak, orang tu boleh tak bersih jiwa kalau dia tak faham Al-Quran dan tak ikut? Boleh tak? Tak boleh. Makna proses ta'lim kena berlaku dulu sebelum tazkiyah. Kalau ikut tertib, tilawah, ta'lim dan tazkiyah. Kalau ikut tertib. Tapi dalam ayat ni ikut tertib tak? Tak. Kenapa tak ikut tertib? Ayat lain ikut tertib. Pernah jumpa tak ayat yang makna dia nak sama dan ikut tertib? Tilawah dulu, kemudian ta'lim, kemudian tazkiyah. Ayat apa tu? Nah, buka surah tadi. Surah apa tadi? Yang mana tadi? Baqarah? Tak, Ali Imran. Ayat 164. Oh, sama. Ayat lain. Ayat lain. Sama kan? Okey, surah Baqarah 129. Selepas ni lah, selepas ayat kita ni. 129.
Dah lepas lah? Oh, dah lepas. Tapi tak perasan lah. Satu dua sembilan. Muka surat 20, Encik. Jumpa? Ha? Mana sama? Tengok dulu. Sama ke tak? Ha? Tengok lagi. Kalau sama, tengok lagi. Sampai tak sama. Tak sama kan? Ini ikut tertib. Apa dia? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Satu tilawah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim. Kemudian barulah dia kata, Tuhan kata wa yuzakkihim. Betul? Ini ikut tertib. Faham? Tak ikut tertib juga. Ali Imran sama dengan ayat 151. Okey, soalnya ayat 151 dengan Ali Imran, kenapa Tuhan sebut tazkiyah di tengah-tengah? Dia tazkiyah ni sebenarnya tujuan ataupun matlamat. Tujuan Al-Quran diturunkan sebenarnya untuk apa? Tazkiyah an-nafs, untuk bersihkan jiwa. Dan sebenarnya pun itulah tujuan Nabi diutuskan. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidak lain tidak bukan, aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sama. Faham tak? Jadi Nabi diutuskan untuk betulkan akhlak, Quran diturunkan pun untuk tazkiyah nafs. Okey? Jadi kalau surah Baqarah ayat 129 betul, tak ada masalah, ikut tertib. Apa dia? Tilawah, ta'lim dan tazkiyah. Soalnya surah Baqarah 151 dengan surah Ali Imran, kenapa tak ikut tertib? Kata ulama, Allah nak tekankan tujuan Al-Quran. Lepas kamu baca ni, ingat pada tujuan apa dia? Tazkiyah. Lepas kamu baca Quran ataupun masa baca, ingat tujuan Al-Quran bukan nak khatam, bukan nak tadarus, bukan nak pulut kuning. Tak. Tujuannya ialah tazkiyah, nak bersihkan jiwa. Tapi caranya apa dia? Tuhan sebut cara dia. Apa dia? Taklim. Faham? Jadi ada ketika Tuhan sebut tujuan dahulu supaya kita ingat. Bila baca, ingat pada tujuan. Kenapa? Ramai orang bila baca Quran tak tahu tujuan. Akhirnya, bacalah Quran 50 tahun, akhlak dia tak berubah. Faham? Ramai orang tadarus Al-Quran setiap kali bulan Ramadan, tapi yang mulut leza macam tu lah. Betul? Yang suka mengumpat macam tu lah. Yang tutup aurat tak sempurna, tadaruslah bertahun-tahun macam tu lah. Sebab apa? Dia tak tahu apa tujuan dia baca Quran. Maka Tuhan sebut tujuan dahulu, iaitu nak bersihkan hati. Jangan ada rasa tak cinta pada Allah, rasa cinta pada dunia, rasa dengki, dendam, tak suka pada saudaranya yang seagama. Jangan ada langsung. Itulah tujuan kamu baca Al-Quran. Boleh? Boleh. Okey, sekarang buat 3 ni barulah, buat 2 barulah dapat tujuan dia. Tilawah dan taklim. Dan Nabi buat tak 3 ni? Nabi buat tak 2? Tilawah dan taklim. Dan hasilnya ada tak? Apa hasilnya? Orang sejahat Umar bila dibaca Quran dan bila ditaklimkan Al-Quran, berubah tak syakhsiah Umar? Menjadi siapa? Daripada manusia yang paling jahat sampai tahap nak bunuh Rasulullah, akhirnya boleh mengganti Rasulullah. Dan bahkan Nabi kata apa? Kalau ada Nabi selepas aku, orang yang layak siapa dia? Umar. Subhanallah. Bagaimana Umar boleh berubah 180 darjah tu? Dengan apa? Dengan tilawah dan taklim. Abu Sufyan, sejahat Abu Sufyan, 21 tahun dia berperang dan memerangi Islam, tapi akhirnya menjadi sahabat Nabi dengan cara apa? Tilawah, taklim. Tilawah, taklim pula silibusnya apa dia? Al-Quran wal hikmah.
Iaitu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Betul? Tapi sekarang berlaku tak proses tu? Ha? Di sekolah berlaku tak tilawah Quran, taklim Quran dan akhirnya dapat hasil tazkiyah? Dapat? Tak. Dan yang berlakunya sebalik, apa dia? Lepas baca Quran, perangai rosak. Ada yang terbaru, semalam kena dakwa, seorang ustaz didakwa membunuh tunangnya. Seorang ustaz. Baca berita? Ya Allah, tak baca. Habis baca apa? Masya Allah. Quran pun suruh baca berita tahu. Quran suruh ikut perkembangan. Sebab kita kena berdakwah. Bila nak berdakwah, kena tahu keadaan masyarakat. Ni baca tak faham lah tu. Ha? Semalam, seorang ustaz didakwa di mahkamah sebab membunuh kekasihnya. Kasihnya janda. Irtikam, 5 tikaman. Dan ustaz tu, dia mengajar apa? Subjek dia mengajar Quran. Fardu Ain. Nampak? Dia tak pandai tafsirnya, ustaz. Cuma baca. Ha? Dia belajar dengan ajar tajwid, dengan ajar taranum. Kenapa? Subhanallah, bukan setakat dia tak boleh melahirkan pelajar yang berakhlak, dia sendiri pun nampak? Jadi kita semakin belajar semakin. Yang baru ni di Kelantan, tahu? Tak tahu juga. Tak apalah, saya bagi tahu. Pelajar vocational, kan? Pelajar vocational dibacok. Bila kawan dia tak senyum, tak bagi salam, pagi besok dia pergi kejut kawan tu, umur 16 tahun. Yang sepak ni umur 17. Dia terajang 2 kali kena kat leher, mati. Di mana tu? Di Kelantan, Serambi Mekah. Lepas tu semalam juga ada seorang orang Kelantan juga. Bukan masalah negeri ni, tapi kebetulan. Jadi orang Kelantan jangan terasa sebab saya pun tak saya membesar di Kelantan. Saya orang Pulau Pinang. Ada seorang 26 tahun, dia balik ke Kelantan dengan tunang dia daripada Kuala Lumpur sampai ke Terengganu. Dia bergaduh dalam kereta, dia cekik tunang dia sampai mati. Kemudian dia patah balik, bawa balik mayat, dia campak di Cyberjaya. Kena dakwa di mahkamah semalam. Kan? Apa dia jadi? Kita duk sedih kepada kerajaan Burma, kerajaan yang beragama Buddha yang buat mendera dan menyeksa orang Islam. Dia kepung, dia bakar, kan? Dia bunuh. Kemudian daging manusia tu orang Islam dia panggang, kan? Kita tengok mengerikan. Tapi yang buat tu siapa dia? Orang kafir. Tapi yang kat Malaysia yang buat sesama ni siapa dia? Orang Islam. Kadang-kadang ustaz, kadang-kadang tunang, kan? Kadang-kadang sama-sama kawan satu sekolah. Lagi dahsyat tak? Lagi dahsyat. Orang Islam buat. Yang sana orang Buddha, agama kafir, buat pada Islam. Memanglah sebab dia kafir. Dia Tuhan pun tak suka orang Islam, lagi dia tak suka. Tapi masalah berlaku di negara kita pada orang Islam sendiri bunuh orang Islam dengan cara yang kejam. Semua punca benda ni lah. Silibus dia tak betul. Baca je Quran, ajar je fardu ain, tapi tak faham apa-apa. Akhirnya tidak ada tazkiyah. Akhlak tak bersih, hati tak bersih. Faham? Yalah. Dan itu di sekolah, di masjid pun sama. Betul? Di masjid pun sama. Dah belajar kuliah maghrib setiap hari, dah berpuluh tahun, tapi tak sayang pada saudara dia, jumpa tak senyum, jumpa tak bagi salam. Betul? Kadang-kadang kita tarik nak rapat pun, dia tengok kita. Apa jenis hati manusia? Kita nak rapat, nak elakkan daripada syaitan. Kita nak rapat supaya solat kita sempurna dan diterima. Dia tak nak. Hati baik ke macam tu? Tak.
Tapi dengar kuliah tiap malam. Kenapa tak melahirkan orang yang sayang? Bila kita nak rapat, sepatut dia kata, okay, seronok. Sebab itulah tanda kita sayang pada saudara kita. Semua tak ada hasil tazkiyah, tak ada. Betul? Lepas tu bulan Ramadan pula, lagi ramai orang baca Quran. Lagi ramai orang tadarus. Tapi lahir tak tazkiyatun nafsi? Lahir tak akhlak yang mulia? Tak. Nampak lagi jelas bila? Hari Raya. Betul? Sepatut dah baca Quran bulan Ramadan, dah tadarus. Lepas raya tu, oi, semua senyum, jumpa, bagi salam apa semua kan. Sebab dah habis 30 juzuk. Tapi sama je perangai. Betul? Sebab dia tadarus je. Taklim tak ada. Tadarus je. Betul? Setuju ke tak? Habis nak tadarus lagi? Tadarus tak salah, tapi cara tu salah. Cara tu salah. Tidak ada taklim. Bila tak ada taklim, tak adalah tazkiyah. Tak mungkin. Tazkiyah akan datang setelah ada tilawah dan taklim. Taklim, macam ni taklim ni. Ni taklim ni. Kita sebelum ni kita baca, sekarang kita taklim. InsyaAllah bila kita taklim, kita akan baiki hati kita dan baiki akhlak kita. InsyaAllah. Boleh? Okey. Kita balik pada ayat kita. Kemudian ayat 151 kan? Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Dan Nabi mengajar. Ini cara untuk dapat tazkiyah. Caranya beda. Tujuan tazkiyah, caranya mengajar manusia Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi malangnya ramai yang tak ikut silibus dia. Bila cakap bab agama, dia tak cerita yang Quran cakap, dia tak cerita yang Nabi cakap. Dia cerita beda. Pendapat dia, pendapat guru dia, pendapat mazhab dia, pendapat ulama dia. Betul? Kebanyakannya macam tu. Masyarakat jahil dah 50 tahun baca Quran tak faham, tapi dia tak cerita bab Quran. Sepatut cerita Quran lah. Islam adalah Quran dan Sunnah. Okey. Hari ni kita belajar berapa ayat dah? Tengok satu. Ini memang tak terdebur. Banyak. Satu ayat ni kan, Surah Baqarah 151. Yang kedua Ali Imran 164. Yang ketiga Al-Baqarah 129. Yang keempat, jangan batalkan sedekah kamu dengan mana dan azar. Baqarah ayat 264. Jangan belum keluar kelas dah lupa. Berapa dah ayat? Yang kelima? 4 dah? 4 ayat ni kita dah biasa baca tak sebelum ni? Biasa. Tapi kita pernah tahu tak pahala sedekah kita boleh terbatal dengan mana dan azar? Apa makna mana dan apa makna azar? Tak, sebelum ni lah. Okey? Itu makna taklim. Taklim ni, bila guru mengajar, mana fahamlah. Kalau tak faham, guru tak belum mengajar lagi. Kalau mengajar, mesti sampai faham. Okey, kita balik pada ayat kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia mengajar kamu apa yang kamu asalnya la ta'lamun. Kamu tak tahu apa-apa. Kenapa Tuhan bagi tahu tu? Nabi ajar kamu yang asalnya kamu tak tahu apa-apa. Kenapa Tuhan bagi tahu?
supaya kita jangan sombong. Bila kita dapat ilmu agama khususnya, jangan sombong. Kenapa? Asalnya kita zero, tak tahu apa-apa. Siapa yang bagi ilmu pada kita? Dengan izin Allah melalui Rasul, dengan izin Allah melalui guru ataupun ulama. Kita asalnya kosong, tak tahu apa-apa. Betul? Sebelum kita datang kelas tadabbur, banyak tak kita faham pasal ayat Quran? Tak banyak kan? Jadi jangan kita sombong pula. Aku dulu tak tahu apa-apa. Alhamdulillah Tuhan bagi tahu. Jadi jangan sombong. Sebab tu Allah sebut. Kemudian habis. Ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dah kamu kenal aku melalui cara apa? Kamu baca Quran, kamu belajar Al-Quran, kamu belajar Al-Hikmah, dah kenal, dah tahu, maka fazkuruni. Apa makna fazkuruni? Ingatlah aku. Apa makna ingat? Kalau suami kita pesan lah, suami kita nak pergi jauh kan, suami kita pesan, yang selalulah ingat pada saya. Apa maksud dia? Tak apa maksud. Kita ingat je. Macam tu je. Telefon tanya khabar kan? WhatsApp ke? Jangan telefon pun tak, WhatsApp pun tak. Lepas tu, you ingat tak? Ingat. Tak ada telefon pun, saya ingat sorang-sorang je. Itu kalau kita ingat pada suami. Tapi kalau ingat pada Allah, apa maksud dia? Zikrullah ialah ta'atullah. Zikrullah ialah mentaati Allah. Jadi kalau ingat pada Allah saja tak taat, belum ingat. Belum ingat. Ingat je nak solat, tapi tak solat. Itu tak ingat tu. Okey? Jadi maksud fazkuruni, ingatlah padaku, termasuklah mentaati perintah Allah, termasuklah berzikir kepada Allah. Kemudian kita kalau ingat pada suami, dapat apa? Ingat je suami, telefon je suami, WhatsApp je suami, dapat apa? Agak-agak dia bagi apa? Hadiah. Okey, biasa suami bagi apa? Duit itu tanggungjawab dia. Kita ingat tak ingat dia kena bagi. Ini tak, ini extra ni. Kita selalu ingat pada dia, selalu telefon dia. Agak-agak dia bagi apa? Dia bagi tak emas? Tak. Tak kan? Oh, taukid tu tidak sekali. Tapi bila kita ingat Allah, apa kita dapat? Tengok ayat ni. Allah nak bagi tahu. Dalam dua ayat Allah bagi tahu, satu amalan, satu balasan. Amalannya apa dah? Fazkuruni, ingat padaku. Itu amalan. Dan lepas tu Allah terus bagi tahu balasan kamu ingat padaku apa dah? Azkurkum. Aku akan ingat kamu. Ya Allah, ingat je. Subhanallah. Kalau Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Perkasa, ingat kepada kita yang hina, yang kerdil, hebat tak kita? Hebat tak? Hebatlah. Tok Guru ni Aziz kan, duduk kat kampung dia, ingat je kat kita. Hebat tak kita? Hebatlah tu. Kalau kita tak ada nilai, dia tak ingat. Itu baru Tok Guru. Ini siapa ingat ni? Allah. Dan kita ingat pada Allah dengan Allah ingat pada kita, mana yang lebih besar? Yang lebih besar ialah Allah ingat pada kita. Sebab apa? Bila Allah ingat pada kita, pasti kita dapat sesuatu. Tapi kalau kita ingat pada Allah, Allah dapat apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Allah tak minta apa-apa dan Allah tak perlu apa-apa. Dan kalau kita ingat pun tak menambahkan kuasa Allah. Kalau kita lupa pada Allah pun tak mengurangkan kuasa Allah. Tapi kalau kita tak ingat Allah, rugi tak kita? Apa rugi dia?
Subhanallah. Dalam satu hadis kursi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang ingat pada aku ketika berseorangan, aku ingat pada dia ketika aku berseorangan. Faham? Kita duduk seorang-seorang sebut Subhanallah, Subhanallah, rasa kebesaran Allah dan menangis. Allah pun ingat dan sebut nama kita seorang-seorang. Kemudian kata Tuhan lagi, siapa yang sebut ingat pada aku di khalayak ramai, maka aku pun akan ingat pada dia di khalayak lebih ramai. Faham? Sekarang saya ingat pada Allah di hadapan berapa orang ni? Katalah 20-30 orang kan? Maka Allah akan sebut nama saya di khalayak yang lebih ramai. Siapa dia? Para malaikat. Mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin 5,000. Bukankah itu satu nikmat yang besar? Satu nikmat yang besar. Tapi tak nampaklah. Soalnya tak nampak. Kalau benda tu nampak, semua orang nak ingat pada Allah. Tiap-tiap hari, setiap saat nak ingat pada Allah. Kalau nampak. Kan? Kita ingat pada Tok Guru pun ingat pada kita. Sebut ramai-ramai pula. Kita pun lagi ingat pada dia, lagi sebut dia kan. Tapi dengan Tuhan kita tak nampak. Boleh? Jadi kalau Tuhan dah ingat pada kita, makna apa tu? Makna apa tu? Nak apa-apa bolehlah tu. Macam suami kita lah. Selalu ingat pada kita kan. Makna apa? Dia sayang sangat. Dan masa tu kita minta apa-apa pun, dia bagi. Dia tak bagi tu, mungkin dia tak ada. Kan? Kalau dia ada, dia akan bagi. Setiap saat dia ingat pada kita, maknanya dia sangat sayang pada kita. Bila dia sangat sayang, kita minta apa pun, kalau dia ada, dia mampu, dia akan bagi. Boleh? Betul kan? Kalau tak betul, ada masalah rumah tangga. Okey, boleh? Jadi dua ayat tu. Dua ayat. Satu, Allah sebut amalan. Satu lagi, Allah sebut balasan. Besar tak balasan? Jangan tengok syurga. Jangan tengok syurga. Sebab syurga tu tak ada nilai sebenarnya bila dibandingkan dengan redha Allah. Betul? Syurga tu Allah kata kun fayakun. Sekarang bukan kita dapat syurga, kita dapat cinta Allah. Cinta Allah. Sebab itulah nikmat di syurga yang paling besar pada. Bukan syurga, bukan istana, bukan bidadari. Apa dia? Melihat wajah Allah. Nampak? Dan dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka, cinta, seronok nak jumpa Allah, Allah pun seronok dan cinta nak jumpa dia. Tengok tu. Allah tak kata siapa yang seronok nak jumpa aku bagi syurga. Tak. Allah bagi lebih pada syurga, pada cinta. Ha. Kita sekarang seronok tak nak jumpa Allah? Seronok tak? Seronok. Tahu tak makna jumpa Allah tu? Mati. Seronok mati. Dah lain dah. Sebab tu Bilal bin Rabah, bila dia nak meninggal, keluarga dia semua menangis. Bilal bertanya, kenapa kamu menangis? Keluarga dia, anak dia, isteri dia menjawab, kenapa kami tak menangis? Sebab kami akan kehilangan orang yang disayangi. Maka kata Bilal, kenapa kamu sedih? Aku nak jumpa kekasih aku besok. Sepatut kamu sukalah, sebab bapa kamu akan jumpa kekasih dia. Tengok cara sahabat berfikir. Mati tu makna jumpa kekasih. Jadi sekarang kita seronok tak nak jumpa Allah? Kenapa lambat sangat nak jawab? Tengok belum bersedia. Bila kita belum bersedia nak jumpa kekasih, bila belum bersedia nak jumpa kekasih, ada masalah tu dengan kekasih. Ada masalah. Kalau kita dah cinta sangat, bila-bila masa, betul tak? Bila-bila masa je. Sebab itulah para nabi dan para rasul, semua para nabi dan para rasul, bila nak mati, Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan apa? Nak mati sekarang ke nak mati minggu depan?
Nak mati hari ini ke nak mati bulan depan? Semua para rasul dan para nabi diberi pilihan. Tapi hasilnya apa dah? Semua para nabi dan para rasul pilih untuk mati sekarang. Kenapa? Sebab seronok nak jumpa kekasih. Seronok nak jumpa kekasih. Bila kita tak seronok nak mati, kita tak seronok nak jumpa Allah. Boleh? Kemudian yang kedua, kita tak seronok nak jumpa mati. Mati akan datang. Betul tak? Dan mati tak tunggu kita seronok. Malaikat maut tunggu tak? Aku nak tunggu dia seronok mati baru aku nak datang. Tak. Bila-bila masa je. Dalam helikopter pun malaikat maut boleh datang. Dalam kapal terbang pun malaikat maut boleh datang. Tengah memandu kereta pun malaikat maut boleh datang. Bersama ustaz pun malaikat maut boleh datang. Bersama tunang pun malaikat maut boleh datang. Boleh? Boleh tak? Boleh apa ni? Boleh mati? Tak, kita kena ubah cara kita berfikir. Sebab kita biasa, sebab apa ni? Sebab cintakan dunia, cintakan kehidupan dunia, cintakan anak, cintakan isteri, menyebabkan kita tak fikir bahawa mati itu adalah satu berita gembira bagi orang beriman. Kan? Berita gembira. Sebab apa? Sebab itulah dihalang oleh rasa cintakan dunia, cintakan anak, cintakan keluarga, cintakan cucu. Rasa berat je nak berpisah. Sedangkan kita nak jumpa yang lebih hebat daripada itu. Boleh? Okey, mulai sekarang dah seronok tak nak mati? Alhamdulillah. Allah menjadi saksi ya. Dia tu pun ayat tu, iman tak kuat tu. Dia syarat dia nak masuk syurga, iman kuat ke? Amalan apa? Amalan tak kukuh. Jadi yang sebelum ni memang rapuh je. Tak salah. Salah kalau kita kata amalan tak cukup, salah. Sebab syarat nak masuk syurga bukan amalan banyak. Bukan amalan cukup. Tak, salah. Kalaulah syarat nak masuk syurga amalan banyak, yang bunuh 100 orang tak layak masuk syurga. Tak layak. Sebab apa? Tak ada amalan. Tak ada amalan. Kalau syarat nak masuk syurga amalan mesti banyak, Asiah isteri Firaun tak layak langsung. Tak layak. Itu menunjukkan apa? Syarat masuk syurga bukan amalan banyak, bukan amalan cukup. Kalau kita ditakdirkan mula-mula kita lahir terus kita solat tahajud tiap-tiap malam sampai ke tua, cukup tak amalan kita untuk masuk syurga? Tak layak. Kita beramal 70 tahun, masuk syurga berapa tahun? Tak, kalau ikutlah. Kita beramal 70 tahun. Daripada kecil lagi solat tahajud kan? Tapi bila masuk syurga, bukan 70 tahun. Selama-lamanya. Menunjukkan amalan kita tak layak masuk syurga. Kalau ikut kelayakan, masuk syurga 70 tahun je lah. Kita kerja 50 tahun. Gaji berapa tahun? Gaji 50 tahun lah. Paling-paling kurang pencen sampai bila? Sampai matilah 70 tahun je. Tapi bila kita dibalas dengan syurga, bukan berdasarkan umur kita, bukan berdasarkan amalan kita, tapi berdasarkan apa dah? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling penting apa dah? Di penghujung kehidupan kita. Sebab itulah Nabi dan Allah sendiri mengajar kita dalam Al-Quran, selalulah baca doa, Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana. Matikan kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu yang penting, hujung tu. Masa mati beriman, bukan amalan banyak. Kalau amalan banyak, ramai yang baru je mengucap macam budak Yahudi kan. Nabi pergi ziarah dia masa dia nazak, Nabi ajar dia mengucap kan. Dan dia mengucap, ahli syurga tak dia? Berapa minit? Berapa hari? Tak sampai 1 hari pun. Sekejap je, ahli syurga. Nampak? Jadi yang penting masa kita mati, kita beriman kepada Allah. Okey? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah padaku, taatlah padaku, maka nescaya aku akan ingat kepada kamu.
Dan washkuru li, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kufur. Okey, apa makna pula syukur? Kalau zikrullah taat kepada Allah. Kalau syukur ialah lebih kurang maksud yang sama, iaitu ta'atul mun'im, mentaati pemberi nikmat. Jadi bersyukur ialah mentaati pemberi nikmat. Bila masuk waktu, kita pun berhenti kerja dan terus solat awal waktu. Masa tu kita dah bersyukur. Faham? Bila ada kawan nak mengumpat, kita pun tegur. Masa itu kita bersyukur kepada Allah. Bila kita tegur, dia tak dengar, kita pun bangun. Masa tu kita bersyukur kepada Allah. Sebab kita taat. Faham? Wala takfurun, dan jangan kufur. Apa pula makna kufur? Kufur lawan syukur. Sebab itulah jangan kita fikir kufur ialah sembah patung. Kufur ialah syirik. Kufur ialah jumpa bomoh. Tak, itu kita tak buat. Tapi kufur yang kita buat apa dah? Tidak mentaati Allah. Kufur ialah kita menggunakan nikmat yang Tuhan bagi selain daripada tujuan dia. Allah cipta mata untuk apa? Untuk melihat kebenaran, untuk melihat kebesaran Allah. Tiba-tiba kita tengok benda yang haram. Itu kufur. Kan? Mulut Allah bagi untuk bercakap benda yang benar, membaca Al-Quran. Tiba-tiba kita cakap je, walaupun yang tak ada faedah. Kita telah kufur. Haram hukumnya. Haram, kufur nikmat. Boleh? Ada masa free asyik tengok je drama, kan? Tengok je TV. Kufur nikmat tu. Ustaz, saya nak bersyukur lah ni. Nikmat TV tu nikmat. Jadi saya nak guna nikmat tu supaya saya tidak kufur. Pandai dia putar belik. Jangan guna duit beli TV yang besar. Kufur nikmat tak? Jawablah. Guna duit beli TV 14 inci. Syukur ke kufur? Kufur. Sebab apa kufur? Membazir. Lagi pula dia nak tengok apa? Bukan nak tengok tadabbur. Kan? Nak tengok tadabbur tak perlu TV yang besar macam tu. Tak perlu harga beribu-ribu. Itu kufur. Kufur. Okey. Beli kereta 3-4 buah, yang bawa seorang je. Kufur ke syukur? Kufur. Jadi kufur boleh berlaku tak? Kufur nikmat boleh berlaku tak dalam kehidupan kita seharian? Ya. Kita buka pai ikan, ambil wuduk sampai satu baldi. Syukur ke kufur? Walaupun atas nama ambil wuduk. Kufur. Kita masak lebih pada sepatutnya, membazir setiap hari. Walaupun nama makan. Untuk makan, kan? Kufur ke syukur? Kufur. Boleh? Pergi kenduri awal, pergi solat lewat. Kufur ke syukur? Kuat sikit. Kufur. Kalau bak makan pergi awal, bak nak sembah Tuhan punya rezeki itu lewat. Okey? Kemudian susah tak nak bersyukur pada Allah? Susah tak nak berzikir pada Allah? Nak mentaati perintah Allah? Susah tak? Susah. Memang susah. Bila susah, Tuhan bagi kaedah dia, cara dia. Apa dia? Cara nak berzikir, cara nak mentaati perintah Allah, cara nak bersyukur ialah ayat seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, kalau kamu nak solat, kamu perlu sabar. Kalau kamu nak berhenti maksiat, kamu perlu sabar. Kalau kamu nak mendidik anak, kamu perlu sabar. Kalau kamu nak berzikir lepas solat, kamu perlu sabar. Kalau kamu nak solat sunat 12 rakaat, kamu perlu sabar. Kalau kamu nak solat duha, perlu sabar. Nak solat witir selepas solat isya, perlu sabar. Nak baca surah Al-Mulk sebelum tidur, perlu sabar. Nak baca surah Sejadah satu lagi, perlu
sabar. Nak baca apa ni? 2 ayat sebelum tidur, 2 ayat akhir surah Baqarah, Amanar Rasul, setiap kali sebelum tidur, kena sabar. Semuanya senjata yang paling kuat ialah sabar. Apa maksud Tuhan kata minta tolong, minta bantuan dengan sabar? Apa maksud dia? Contohlah, kursi ni banyak, saya tak mampu angkat kan. Jadi Rasulullah cakap pada saya, mintalah tolong Haji Zul untuk mengangkat kursi. Apa maksud ayat tu? Iaitu dengan Haji Zul bantu, kerja saya menjadi ringan. Faham? Okey. Sekarang Tuhan kata, untuk mendirikan solat, untuk mentaati aku, untuk berzikir, sabar. Kenapa? Dengan sabarlah kerja tu menjadi ringan dan mudah. Betul tak? Kalau kita asyik marah aja, mudah tak nak buat ibadat? Cari Quran tak jumpa, dah mengamuk dah. Siapa ambil Quran mama ni? Ambil selalu tak? Susah nak baca. Lepas tu kita baca tenang tak? Tu bukan duk tadabbur, duk fikir, lepas ni aku nak letak tempat yang anak aku tak nampak kan? Jadi kalau dah asyik marah je, semua ibadat menjadi susah. Okey. Abdullah bin Abbas, bila dia dalam perjalanan, dia diberitahu anak perempuan dia meninggal, apa dia buat? Bila dapat je berita tu, dia ambil pengajaran daripada ayat ni. Tuhan kata apa? Ista'inu bis sabri was salah. Dia pun dengar berita tu dengan tenang dan sabar. Dia pun berhenti, dia pakai unta dia, kemudian dia pergi solat. Lepas solat, dia baca ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Nak selesaikan banyak masalah, pertama kena sabar, yang kedua kena solat. Boleh? Tapi masalah kita, masa ada masalah itulah kita tak sabar dan tak solat. Sabarlah. Saya sabar ni. Awak bukan tahu apa kan? Berat mata memandang, berat lagi. Dia mulalah baca hadis dia tu. Apa dia? Apa dia? Salat sunat mutlak. Tak payah niat saja aku niat solat untuk meredakan kemarahanku. Jadi kita selalu baca dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu, kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami minta tolong. Kepada engkau kami minta tolong. Kita baca setiap hari 17 kali sehari baca dalam solat fardu. Kepada engkau kami minta tolong. Tapi cara minta tolong apa dia? Dalam ayat ni Tuhan bagi tahu. Apa dia cara dia? Sabar. Betul? Dan sabar ni kita semua tahu kan ada 3 jenis sabar. Pertama, sabar nak mentaati perintah Allah. Nak solat kena sabar, nak berzikir kena sabar, nak bangun subuh awal kena sabar, nak solat sunat kena sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Nak berhenti mengumpat kena sabar, nak berhenti merokok kena sabar, nak berhenti tengok drama kena sabar, nak berhenti asyik buka Facebook je kena sabar, nak berhenti hobi suka shopping kan, pantai tengok jualan murah nak pergi je, kena sabar. Suka berjalan kan, sebab dia pencen, duit banyak, nak berjalan je, itu pun kena sabar, kena tahan. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Jadi 3 sabar ni yang mana paling susah? Yang pertama yang paling susah. Sebab apa? Yang pertama kena 2 tahap. Contoh kita nak solat, tahap pertama sabar lawan nafsu yang tak nak solat awal waktu. Tahap kedua kenapa? Kena bangun, kena buat. Kalau sabar dah berjaya dah tapi tak bangun, tak jadi. Faham? Tapi kalau sabar nak meninggalkan larangan Allah, dia perlu 1 tahap je.
Contoh kita tak nak tengok TV kan. Kita sabar untuk tak nak tengok TV. Apa yang perlu kita lakukan? Ha? Tutup apa? Tak payah buka. Tak payah buka. Tiba-tiba tutup, buka tak lagi. Tak payah buat apa-apa, betul tak? Satu tak, perlu tak bangun? Ha? Perlu tak ambil wuduk? Tak. Tak payah buka apa-apa. Ha? Sabar. Itu semua alasan je. Kalau kita tahu berita, nak buat apa? Ha? Nak buat apa? Saya nak tanya. Kita dengar berita seorang wanita dibunuh oleh tunanya. Kita nak buat apa? Oh, takut ustaz tanya. Tak apalah, saya tanya. Bila lepas tahu tu, buat apa? Tak ada apa, tak payah tahu lah. Kalau kita tak buat apa-apa dan kita tak boleh buat apa-apa, tak payahlah. Okey. Dia tiap hari kita baca berita kan, tak bergerak juga, kita duduk kat situ juga. Okey, boleh? Dan sabar yang paling mudah ialah sabar menghadapi ujian. Kenapa sabar menghadapi ujian paling mudah? Walaupun sebahagian orang kata paling susah, hadapi ujian lah. Bila ada musibah, yang tu paling susah nak sabar. Tak, itulah paling mudah. Sebabnya? Sebab apa? Sebab bila ada musibah, kita tak ada pilihan. Ada pilihan tak? Ada pilihan tak untuk tak nak sabar? Yang pertama, nak buat perintah Allah. Kita ada pilihan tak? Nak buat ataupun tak nak? Ada pilihan? Itu yang susah tu, sebab ada pilihan. Yang kedua, nak buat larangan Allah dengan nak tinggal. Ada pilihan tak? Ada pilihan, susah. Tapi bila Allah bagi musibah, kita ada pilihan tak? Doktor kata kamu ni ada penyakit kencing manis. Kita ada pilihan tak? Tak nak sabar. Sabar je lah. Awak sabarnya. Yelah, nak buat macam mana saya nak sabar? Takkan saya tak nak sabar. Memang dah Allah takdirkan. Okey? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Dan Tuhan sebut sabar dulu daripada salat. Itu menunjukkan apa? Antara sabar dan salat mana lebih penting? Sabar. Sabar dulu. Tapi dalam rukun Islam ada tak sabar? Dalam rukun Islam ada solat. Kenapa Tuhan sebut sabar dulu? Sabar tak ada dalam rukun Islam. Apa dia? Rukun Islam yang 5 tu, mengucap 2 kalimah syahadat, solat, puasa, haji, sedekah. Semua 5 tu tak boleh buat kecuali kena ada sabar. Faham tak? Prasyarat untuk 5 rukun Islam mesti sabar. Betul? Sebab tu Tuhan sebut sabar. Semua tu tak akan menjadi kecuali kita adalah orang yang sabar. Sebab tu Tuhan sebut wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Kenapa? Sebab sabarlah yang paling susah. Berita gembira untuk orang yang salat tak ada. Sebab bukan semua orang salat sabar. Dia salat tapi tak sabar. Ada tak berita gembira untuk dia? Tak ada. Macam wanita di zaman Nabi yang salat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi menyakiti jiran. Nabi kata apa? Ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia tak sabar jaga mulut dia tu. Okey. Boleh Cukup dulu. Apa dia? Sabar melaksanakan perintah Allah. Ni nak datang kelas ni, dia kena sabar. Tapi masuk kategori yang mana? Yang pertama. Kan? Pertama. Mana lebih mudah? Nak datang kelas ke ataupun tak datang kelas? Senang ke nak datang kelas ni? Senang. Tak ada tiap-tiap minggu pun. Tak bergurau je. Okey, ada soalan?
Tak, dia tak boleh. Dia mana-mana ayat Al-Quran ataupun perkataan Allah tak boleh kita letak di tempat di bawah ataupun di tempat yang tak sepatutnya. Maka caranya Osman pernah buat. Osman buat apa? Dia kumpul Quran-Quran lama. Setelah dia satukan tulisan Al-Quran supaya umat Islam tak berbeza, kemudian yang tulisan berbeza dia kumpul dan dibakar. Jadi salah satunya bakar. Kita sendiri boleh bakar, ambil toncak tu, masuk Quran dalam tu, bakar. Ha? Ya, samalah. Kalau sikit Quran, koyak yang bagian ayat Quran bakar, yang lain masuk baku sampah. Ataupun salah satu cara, ayat Quran tu kita koyak-koyak sampai hancur, sampai tak ada tulisan. Masuk baku sampah. Itu bukan campak ayat Quran, sebab dia tak ada ayat Quran. Koyak sampai hancur. Baru masuk baku sampah. Kalau dia bakar, dia punya apa dia. Kenapa nak tanam? Dia bukan mayat. Kenapa nak hanyut kat laut? Dia bukan ikan. Kenapa orang tak boleh pijak? Dia hanyalah habuk. Tak ada. Dia kenapa? Mengumpulkan ayat Al-Quran. Itu kalau Jain nak buat, serah pada dia lah. Tapi kalau kita nak buat sendiri, cara macam tadi lah. Bila kita dah bakar, benda tu tak ada habuk. Bolehlah kita bakar bersama dengan sampah-sampah yang ada kat rumah tu. Kalau tak bakar tu asing lah. Sebab belum kita bakar, dia masih ayat Quran. Tak boleh nak campurkan. Okey. Kita tengok orang Melayu, faham orang Melayu. Habuk Quran pun nak hormat. Yang Quran baca tak faham dah, berpuluh tahun. Yalah, macam Quran jatuhkan, dia buat apa? Dia cium. Siapa suruh cium? Tak, yalah, betul lah. Kita dia ajar. Tapi bila kita dewasa, kita berfikir, bertanya, kenapa aku cium? Kenapa aku cium? Kalau cium anak, okey. Cium suami, lagi okey. Ni Quran bukan untuk dia cium. Quran bukan untuk dia cium. Quran untuk dia tadabbur. Patut letak atas kepala pula kan? Tak atas kepala tak faham. Tak, kita sengaja ke tak? Kalau tak sengaja berdosa ke tak? Habis apa pasal nak minta maaf ni? Jadi kalau tak berdosa, jangan minta maaf. Dosa kita pada Quran apa dah? Baca tak faham. Yang terjatuh tak salah. Okey? Cukup. Rambut, kuku, lepas tu TV 9 nak cakap. Dengar TV 10 nak cakap. Tidak ada satu hadis sahih pun yang mewajibkan kita kumpul rambut yang dipotong ataupun kuku yang dipotong dan dibersihkan kemudian tanam. Tak ada satu pun hadis sahih. Yang wajib tanam mayat satu je. Kenapa? Agak-agak lah. Kita berhadap besar. Kemudian kita lupa mandi. Kita pun pergi potong rambut kat kedai Cina kan. Lepas tu bila nak mandi teringat. Macam mana tu? Nak ambil semua rambut ke ataupun nak tanya Cina? Mana rambut? Tak ada. Jangan menyusahkan diri. Agama tak sampai tahap itu. Nabi kata apa? Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan. Jangan menyusahkan. Agama tak menyusahkan kita. Itu dah menyusah. Susah tak? Potong rambut, kumpul, basuhkan.
Potong kuku, kumpul, basuh. Ya Allah, ada 10 orang anak tu. Letihlah nak jaga. Bila dah potong tu, mana sampah lah masuk. Bagus sampah lah. Ha? Kenapa nak baliknya? Ya Allah. Kalau nak balik pada kita, daripada kita kecil, kuku tu panjang. Nak buat apa? Nak buat apa? Kuku panjang tu di akhirat. Kita nak syurga je, tak nak kuku dah. Itulah. Orang kita, kalau orang dulu cakap, apatah lagi ustaz, semua percaya. Semua dia praktiskan. Tapi bila sebut hadis Nabi, bila sebut zikir doa Nabi, ustaz, saya dah tua. Yang Nabi tu, baca banyak alasan dia. Tapi yang tu, kuku kena basuh, dia sanggup dia buat tu. Pesan pula anak cucu tu. Ya. Ha? Ada juga mengatakan potong kuku kena hari tertentukan. Itu pun ulama pertikaikan hadis kesahihannya. Maknanya Nabi suruh kita jaga kebersihan. Bila kuku ni panjang hari Ahad, nak tunggu hari Rabu ke potong? Potong. Tak, kalau dah hari Ahad panjang, potonglah hari Ahad. Okey. Boleh kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.